ما أمر به. Anda turun tak ke bawah antara meja kursi kan. Turun tu meja tu antara meja dengan satu meja kembar tu ada satu kitab kecil, kitab buku, kitab lama. Anda ambil mana? Nipis dia. Nama kita tu Faridatul Faraid. Kitab Faraid itu memang bahasanya halus. Okey. Jadi yang kedua tadi clear, jelas. Cuma mana nak ambil yang ketiga dengan empat ni je. Supaya catatan anda tu tak lari daripada yang sebenarnya. Yang pertama tu jelas maknanya Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala redha. Atau iman kepada Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Allah Ta'ala tak kehendak, Allah Ta'ala tak suruh, Allah Ta'ala tak redha. Kufur kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar tak jadi kafir sebab Tuhan tak nak, Tuhan tak suruh dan Tuhan tak redha. Kan? Dua. Ini ada dua lagi nak ambil supaya lebih tepat kan. Jadi bukanlah masa kehendak tu makna berhajat. Itu maksud daripada iradah tu, berkehendak tu bahasa Melayu. Bukan berkehendak tu makna berhajat. Tak. Kita ni berkehendak makna berhajat. Masa nak pada makan, mana kita berhajat. Berhajat pada makan. Kalau tak makan tak hidup kan. Nak kena makan. Maka berhajat. Allah dia tikai bukan makna berkehendak tu makna berhajat. Sebab itu di dalam satu ayat yang berbunyi apa nama tu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kena takwil kat situ tu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Sini orang faham, banyak dia faham kata Tuhan berkehendak pada kita untuk beribadah kat dia. Itu tujuan hikmah Tuhan jadi kita. Tak, bukan itu tujuannya. Habis nak huraian macam mana? Maka ditafsirkan oleh ulama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyusa'idu bi'ibadati rabbi. Maknanya tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya jin dan manusia ini mendapat kebahagiaan melalui beribadah kepadaku. Sebab aku jadikan ibadah ni semua sembahyang, puasa dan semua ni ya, sebab nak sebagai kebahagiaan untuk hidup kita. Kalau kita menolak yang ni kita tak bahagialah. Kan? Jadi barulah tepat dengan makna kita kata tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mendapat kebahagiaan bi'ibadati melalui ibadah kepadaku. Jadi bahawa ada di situ dosa pahala. Bahawa ada dosa pahala. Jadi buat dapat pahala, tinggal berdosa. Ya, buat dapat pahala, tinggal berdosa. Syahid kepada Allah. Antara tadi Rahman. Rahman. Ada lagi. Tengah rakam. Dia punya ni. Tak, ini sebenarnya tengah rakam. Oh, tengah rakam. Masuk dari tu kan.
jelas. Hmm.
sini dia kata Syekh Ahmad Fatani, ketahui olehmu bahawa iradah itu pada ahli sunnah wal jamaah lain daripada suruh, redha dan ilmu. Maka terkadang menghendaki, menyuruh dan redha. Dia pernah. Seperti iman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang kedua, tiada menghendaki, tidak menyuruh dan tidak redha. Seperti kufurnya kufur Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga, terkadang menghendaki dan tidak menyuruh dan tak redha. Mana Tuhan nak tapi Tuhan tak suruh, Tuhan tak redha. Seperti kufurnya Fir'aun. Fir'aun kan menjahatkan Bilham kan. Di sini dia buat contohnya kufur Fir'aun. Sebab tu Fir'aun akhirnya kena azab Allah Ta'ala juga, sebab Allah tak suruh pun dia kufur dengan Allah. Dan Allah Ta'ala tak redha. Ya. Ya. Ada yang ketiga ni, Tuhan nak tapi Tuhan tak suruh. Itu maknanya tiada menghendaki ia, Allah Ta'ala tak nak, tidak menyuruh dan tidak redha. Seperti kufur Fir'aun. Kufur Fir'aun Tuhan nak tapi bukan Tuhan suruh dan Tuhan tak redha. Fir'aun tu jadi kufur dengan Allah Ta'ala, memang Tuhan nak. Bandingannya macam ni, kita ada orang yang ada anak, dalam anak ramai-ramai tu jahat tak kena apa orang. Tiba-tiba kena tangkap, masuk penjara. Kan? Orang pun beritahu kata anak tuan masuk penjara. Maka kita kata apa? Elok. Macam mana kita nak? Tapi adakah kita redha? Seronok kan dia masuk ni? Tak seronok. Dan adakah kita suruh dia masuk penjara? Tak suruh. Fir'aun macam tu lah. Maknanya nasihat manusia ni lagu tu lah. Ya. Tuhan nak tu sebab perangai dia. Yang perangai Fir'aun tu kan. Fir'aun ni orang, bukan apa kan. Fir'aun. Siapa tahu kisah Fir'aun? Asalnya orang mana? Fir'aun ni asal orang Palestin. Kan? Asal usul dia tu orang Palestin. Anak orang baik, ayah dia orang baik, orang buat sembahyang, puasa apa ni. Tapi dia berkawan ni dengan orang tak baik. Itu tu yang dalam hadis tu, bila kita berkawan dengan orang tak baik, kalau tak jadi tak baik pun maknanya kawan-kawan kita dapat juga inilah sifat-sifat mana bau tu yang tak baik kan. Jadi maknanya dia berkawan dengan siapa? Dia berkawan dengan Haman. Ini ada cerita dalam Quran. Haman ni yang jahat ni. Haman ni jahat. Dia kerjanya jahat. Dia mencuri ya, bukan bunuh orang. Dia mencuri. Curi ni zaman dulu, zaman Fir'aun ni. Zaman zaman Qibti dulu ni. Mesir tu, Mesir, Syria, negeri Arab, dia kaya dengan emas. Dia kaya dengan emas. Jadi Haman ni selalunya dia ajak pergi, dia berkawan baik dengan Haman ni. Dia ajak pergi mencuri. Dia curi emas sampai boleh buat gedung emas. Kan? Kemudian sampai satu hari barang dicuri tanpa banyak, tak sempat nak pergi simpan dekat gedung tu. Haman suruh dia balik simpan kat rumah. Ya. Nama dia tak ingat nama apa, nama dia Walid ke nama nama dia manusia. Kemudian tu ayah dia bangun pagi tengok hutan banyak ni emas berlumur-lumur depan rumah. Dalam rumah dia. Dia tanya ni mana ni? Mana ni? Kan? Tapi Haman ni ajar semua cukup. Dia kata kalau yang kau tanya cakap dah curi dah. Dia pun cakap curi. Siapa ajar kau curi? Dia cerita. Dia kawan dengan Haman ni.
Jadi ayah dia marah lah. Marah sebab anak baik, dididik dengan baik, tiba-tiba jadi jahat. Kan? Lepas tu dia kata, apa nama ni, dia marah. Tengah-tengah marah tu, Haman sampai nak ajar dia keluar. Lepas tu, sampai ayah dia ni, banyak kali bawa balik ke rumah ni tu. Dia tak sempat nak simpan. Di sana pun penuh. Sampai akhirnya ayah dia kata, kalau kamu tak pergi hantar balik ni, kata aku tak mengaku anak. Jadi bila itulah dia naik merah muka apa gini-gini, ayah tak mengaku anak ni. Jadi Haman waktu tu dia nampak ayah dia tengah duk marah, dia pun nampak inilah, teruk lah. Haman panggil turun, dia turun. Dia kata kat Haman, dia kata kat Walid, dia kata tak apa, dia kata bumi Tuhan jadi luas, dia kata bukan dekat ni dia. Dia cakap dia. Jadi ayah dia sampai sudah tak mengaku anak. Ikut amanah mana-mana pun. Akhir sekali dia orang berhijrah ke Mesir. Ini cerita dia. Bila berhijrah ke Mesir dengan harta yang banyak ni, dengan niat mereka tu mereka tak akan jadi pencuri lagi dah. Kerana dah banyak harta ni, dengan harta ni mereka boleh jadi kekayaan. Pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir, dia tengok apa pula yang boleh jadi kekayaan di Mesir ni, yang boleh kita jalankan perniagaan. Dia tengok di sana, orang sana suka temikai. Buat temikai. Sampai hari ni orang Arab ni kan temikai pun satu. Kan? Dia buat temikai. Jadi dia berniaga. Dia sewa tanah. Dia sewa tanah, dia beli tanah. Dia tanam temikai. Itu dia jadi kaya lah, pakat dengan Haman ni. Kemudian hasil dapat banyak. Jadi nak bawa keluar tu 2-3 kereta lembu